Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjukkan kepada anda rumah yang dekat belakang saya sekarang ni bertempat di Bukit Kapar, Selangor. Berukuran 25 kaki kali 40 kaki, lebih kurang 795 kaki persegi. Mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jom kita mulakan. Okey, bahagian depan ni adalah bahagian beranda. Okey, untuk bahagian beranda ni ukuran dia adalah 10 kaki kali 10 kaki. Okey, seterusnya jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu dan juga ruang makan. Untuk ruang tamu ni ukuran dia adalah 9 kali 15 kaki dan untuk ruang makan ini adalah 7 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian bilik. Ini adalah bahagian bilik yang pertama. Okey, untuk bilik yang pertama ni ukuran dia adalah 11 kaki kali 10 kaki. Okey, untuk bilik yang kedua pula. Baiklah, ini bilik yang kedua. Okey, bilik ini berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Okey, di antara bilik yang pertama dan yang kedua tadi, kita ada satu tandas. Okey, tandas ni berukuran 4 kaki kali 6 kaki. Okey, baiklah. Untuk yang tandas yang kedua, kita ada dekat bahagian luar tau. Okey, ini adalah tandas yang kedua. Tandas ni berukuran 5 kaki kali 6 kaki. Okey, yang terakhir adalah bilik yang ketiga. Okey, bilik yang ketiga ni berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Okey, ruangan yang terakhir adalah ruang dapur. Okey, ruang dapur ini sahaja berukuran 9 kaki kali 10 kaki. Untuk tabletop ni, ini adalah 10 kaki tau. Okey, sekarang bersama saya tuan rumah kepada rumah yang ada dekat belakang kita sekarang ni. Okey, boleh Cik perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Jani. Apa platform yang Cik Azim kenal tuan? Dari mana? Okey, saya kenal dari Facebook dengan TikTok. Terus saya tengok, saya terus direct telefon yang angkat je Syah. Apa cabaran Cik Azim sepanjang kita berurusan ataupun mudah ataupun tak sepanjang urusan kita? Okey, cabaran dia tak ada apa-apa lah, cuma semuanya mudah lah. Telefon pun senang jawab apa semua. Dia punya progress pun okey kan. So dia orang ada up to date apa semua kan. Kalau ada apa-apa masalah, tapi tak ada masalah setakat ni lah. Okay, apakah perasaan Cik Azim bila rumah yang ada kat belakang kita sekarang ni dah siap? Okey, rumah ni gembira lah kan. Lagi 2-3 bulan dah tukar 2000 dam. Okey lah, gembira lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih Cik Azim. Okey, jumpa lagi. Okeylah, itu sahaja untuk video tour rumah kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video di lain masa. So, kepada anda yang nak bina rumah tapi tercari-cari mana kontraktor anda, bolehlah follow kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.